Kenapa ibu mengandung boleh kena kencing manis sedangkan sebelum mengandung tak ada kencing manis pun? Hai korang dah tunggu sini. Sebenarnya macam ni, bila kita mengandung, badan kita ni lebih berisiko untuk mendapat pelbagai masalah kesihatan. Lagi-lagi dengan perubahan hormon dan juga sekiranya kita ada sejarah-sejarah keluarga pun, sebelum ni kita ada sejarah baby besar, kerap gugur ke kan. So kita ada tendensi untuk kena kencing manis. Maksudnya dalam badan kita insulin resistant yang mungkin sebelum ni dah memang ada, tapi insulin resistant tu semakin resistant, menyebabkan insulin yang ada dalam badan kita tu dia tak mampu untuk convert gula yang kita ambil kepada bentuk simpanan. So pasal itulah ibu mengandung ni senang kena kencing manis kalau kita tak jaga daripada awal. So korang kat luar sana yang mengandung tu jangan lupa buat buku awal supaya boleh minum air gula awal, so boleh detect kencing manis tu awal. Lagi-lagi yang ada risiko-risiko tu, pergi buat buku awal supaya boleh confirmkan kita ni okey ke tak okey. Semoga dapat bantu korang supaya journey pregnant korang tu lebih seronok lagi.